Tiga kelebihan wajib korang beli lampu solar ni adalah dia tak payah pakai bil elektrik. Dia menggunakan solar sahaja. Jadi solar ni akan menyerap tenaga matahari dan dia akan mengecas bateri dalam ni. Untuk siang dia akan tertutup, malam dia akan terpasang sendiri. Yang kedua, lampu solar ni dah tak payah wiring dah guys. Korang letakkan sahaja, yang penting yang ni mesti terkena cahaya matahari. Yang ketiga, lampu solar ni memang sangat terang, waterproof dan juga tahan lasak. Okay guys, aku nak pasang lampu solar ni dekat laman belakang rumah aku guys. Let's go, tengok cara pasang. Siap pemasangan pasang lampu solar. Tak sampai 5 minit dah boleh pasang guys. Tak payah korang nak wiring. Dan lampu solar ni pun sangat menjimatkan elektrik rumah korang. Tak payah pakai bil elektrik. Kalau kau minat dengan lampu solar ni, kau dapat